Untuk daftarkan pelanggan, cara dia sangat mudah. Tak sampai 5 minit pun. Jom, let's go. Yang pertama, pastikan anda sudah dekat sebelah dia lah. Kemudian, buka aplikasi Tonewall 2.0. Logonya begini guys. Login masuk aplikasi dengan masukkan IC dan juga password. Klik dekat bahagian business. Kemudian, klik register. Register ni memang function dia untuk nak daftarkan ahli-ahli baru. Kemudian akan terpapar ID promoter anda, klik next. Scan barcode SIM card Tonewall pelanggan anda dan masukkan nombor PUK-nya sekali. Ada dekat belakang SIM card. Kemudian pilih nak kekal nombor lama ke ataupun nak nombor baru. Kalau nak nombor baru, boleh pilih 4 digit akhir yang anda suka. Kalau nak kekalkan nombor lama, masukkan nombor yang dia nak kekalkan beserta dengan nama telekonya. Next, tangkap gambar IC-nya. Make sure jangan ada silau-silau. Dan suruh dia selfie untuk sahkan identitinya. Dan yang terakhir, masukkan email dia, bangsa dan nombor yang nak dihubungi in case. Kemudian, tik je kotak tu dan klik submit. Selesai. Kalau pelanggan anda daftar nombor baru, SIM card dah boleh terus guna dah. Login je masuk aplikasi Tonewall untuk top up dan langgan plan. Kalau daftar kekal nombor lama, SIM cardnya belum boleh digunakan lagi. Dia akan dapat satu SMS dekat nombor lama dia, reply SMS tu untuk sahkan yang dia memang nak keluar. Proses akan ambil masa dalam sehari. Jika signal SIM card dia dah tak ada, baru dia boleh masukkan SIM card Tonewall.